Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ya, tadi kita pasal adjust sikit kemah kita. Ya, mengambil manfaat. Jika sekiranya ada kemah jiran sebelah yang tak ada nak guna, kita tumpang lah. Dan saya merakamkan terima kasih. Terima kasih kepada pihak tabung haji Maktab 81 yang memberikan keizinan untuk menggunakan ruang. Ya, kerana jemaah-jemaah haji muassasah tidak bertarawiyah. Jadi mereka tak bertarawiyah. So kemah ni kosong aja kan. Jadi kita gunakan ya ruang yang ada tu. Mudah-mudahan ya dapat pahalanya insya-Allah ya. Barakallahu fik. So baru pukul 10 malam tuan-tuan, jemaah semua dah ngantuk nampak ya. Saya ni jenis buah hantu sikit. Kan tak apa nak ngantuk lah gaya. Jalan dulu lah tengok. Cari air panas lah. Ni ada air panas. Ada ke tidak airnya? Ada. Ya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, ni dia termos. Ya, kita ambil air 1 mineral. So air panas station ada. Dan air sejuk pun ada di sebelahnya. Boleh ambil. Ya, mana-mana session pun boleh ambil. Ya. Cuma baru sampai ni, hari ni nampaknya tak semua session air panas dibuka. 1-2 je ada. So mana ada ambil lah. Dan sebelah travel lain ke apa semua, kita kat sini ya berkongsi. Sama je. Ya, tak ada masalah. Dan tahun lepas kita Maktab 86 depan sikit, tahun ni 82 depan sikit. Itu je. Ni section ni belum dibuka. Section ni belum dibuka. Baru pukul 10 malam, jemaah semua dah ngantuk belaka. Saya tak ngantuk lagi. Jadi bermula maghrib tadi dah masuk 8 hari bulan Zulhijjah. Tarwiyah lah ya. Malam ni kita akan bertahajud insya-Allah. Bangun malam bertahajud, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah Taala menggunakan kita haji yang mabrur insya-Allah. Dan apa yang terbaiknya adalah ni apa hai? Masya Allah. Saja pusing-pusing. Baru 10 malam ni. Awal sangat ni. So mengantuk dah. Silakan. Alhamdulillah. So, kita dah adjust sikit lah tadi kemah kita. Nampak selesa lah. Bagi tunjuk dia cakap lah. Sebelah je bilik ayah ya. Alhamdulillah. Suasana di dalam kemah lelaki bagi jemaah haji Kembara 2025. Inilah keadaannya dengan beg apa semua digantung di atas ni. Kemudian bantal ada diberikan. Bantal ada, satu bantal. Dan juga selimut, boleh selimut dengan kain ihram lah ya, ataupun kain lekat yang digunting. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 keseluruhannya. Subhanallah. InsyaAllah besok pagi kita ada qiyamul lail ya. Qiyamul lail dan juga aktiviti untuk bertarwiyah insyaAllah.